Assalamualaikum. BMW X5 M Sport tahun 2017 untuk dijual. Barang cantik, barang macam baru bang . Yang ini saya nak jual 89,000. Harga asal 120,000. Last offer 89,000, 89,000, 89,000. Kereta abang tengok ini bumper original M Sport, grill M Sport, sport rim original M Sport, rim besar. Okey. Interior, wow. Ini spek yang paling mahal bang. Warna dia warna brown. Abang tengok kereta ni steering 3 batang. Ni bukan McDonald bang. Ini M Sport. Ada pedal shift. Dashboard cantik. Ada panoramic roof. Cermin full bang. Cermin full. Okey. Depan pun cantik. Belakang lagi cantik bang. Okey. So belakang ada screen. Abang nak tengok TV ke apa semua boleh. Seat cantik. Aircon belakang semua ada. Okey, semua tip top. Okey, kat sini pun semua ada lampu bang. Waktu malam abang nak buka pintu tak nampak apa semua, jangan gaduh. Ada lampu bang semua. So bahagian belakang lampu semua cantik. Yang ini bukan spek kosong, bukan spek rendah. Yang ini original M Sport Edition. Kalau M Sport Edition ni SUV yang sport punya bang . Dia mewah ada, sport ada, garang ada, semua ada bang. So kereta ni memang nampak jahat. Exhaust kiri kanan ada. So body semua cantik. Tahun 2017, petrol bukan diesel lah. Yang ini rotex dia murah saja. Bukan 3.0, bukan 4.5. Yang ini 2.0 saja. Model ni ada 3.0. Okey, abang jangan beli sisi besar bang. Beli yang ini pun dah cukup. 2.0 dah boleh beli, boleh pakai. Harga 89,89,89. Murah bang. Kalau abang tak nak beli juga, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya dah bagi harga murah macam ni bang. Beli bang, beli. Kalau abang rasa racun tu tak cukup, abang datang sini, saya bagi racun abang sampai jadi beli. Confirm punya beli. Barang cantik bang. Kalau tak nak ni, ambil je lah Merc ni. Ambil bang, ambil. Saya bagi murah-murah. Murah je saya bagi.